Besarnya labu hijau ibu abah tanam ni tepi rumah aja, beratus jenis pokok ada. Jom kita tengok. Labu hijau ni dah masak, boleh petik dah ni. Balong kawasan pun ada ni itik sehati pun ada. Barang kelulut pun ada. Nanti kita nak ambil madu dia, memang berkhasiat. Inilah abah saya tengah boleh cangkul, nak menyangkul. Asah dulu cangkul dia. Lepas ni saya akan tunjuk pokok-pokok yang ada. Korang komen masak apa sedap dan khasiat yang dia ada. Jom kita tengok. Mata ayam, pokok koma. Ni pokok turi. Ni sabun jamu hijau, sabun jamu ungu. Ni daun salam. Ni pokok beluntas. Ni peanut butter, nanti dia keluar buah rasa peanut. Ini pokok puding belacan. Ini tongkat rasul atau sepanjang. Ini pokok kacik Fatimah. Ini pokok kunyit ya. Kunyit ada kat dalam. Ni pokok ginseng. Ni pokok petai banyak. Siapa nak boleh beli. 5 perut. Ini adalah cekur. Ni pokok halia bara. Ketumbar Jawa ataupun serai siam. Pegaga. Pudina. Kucai. Ni kacang bendir. Dalam polybag je. Ni tanaman selon dalam gabus putih. Kacang parang. Kacang parang. Ni peria pantai. Ini adalah turi. Ini maman. Pokok maman. Jagung ada. Ulam raja. Pokok asparagus. Ni kompos daun ni. Loh. Buah kuno 1. Tu 2 atas 3. Dekat yang besar yang buah kelapa dah. Jambu. Jambu. Padi rata. Bunga telang. Pokok lamuni. Siapa tahu. Manis ni. Terung bulu. Ini besar. Semua pokok tadi macam-macam khasiat ada. Ini baru sikit. Siapa nak dapat 2? Cuba komen kat bawah. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye.